Okey guys, di sini kita ini roti kosong ya. Ini roti kosong. Ini roti kosong. Ini roti bom. Roti bom atau roti bulan ya. Ada juga yang panggil ni roti apa? Koin, roti koin, okey. Dan ini roti planta. Yang ini planta. Ini manis, ini manis. Ini kosong ya. Ini kosong maknanya dia tawar. Tawar guys. Jadi kosong. Kena tepuk ya supaya dia gebu. Kalau kita tepuk, gebu. Dan kita pun gembira guys. Kalau kita tepuk roti, kita rasa gembira. Bila kita tepuk tangan, artinya kita gembira. Gembira dengan roti itu. Guys, kita kasih minyak sedikit guys ya. Ni minyak sedikit. Ini roti planta. Ini manis guys. Manis. Kemudian kita lipat. Kita lipat dia supaya senang untuk di packing, di packaging, okey. Senang untuk kita packaging ataupun packing ya. Roti kosong. Jadi di sini ada roti telur. Ini roti telur yang sudah siapkan. Ini dough. Ini namanya dough. Okey. Dough roti atau tepung tepung. Dan kita genyih dia. Dan kita tebal. Okay. Setelah dia membesar, barulah kita akan letakkan sedikit margarin, planta ataupun mentega. Okay. Kemudian kita letakkan gula pasir. Kita lipat dua kiri kanan. Kemudian kita tarik sedikit. Kita lipat 1, 2, 3. Okay. Kemudian kita angkat. Okay, kita letak di sini. Ini roti bom. Roti bom, okey. Ini dia. Ini roti kosong. Ini roti kosong. Roti kosong. Kenapa dipanggil roti kosong? Sebab di dalamnya tak ada gula, telur ataupun planta ya. Dia kosong. Adapun roti tawar, okey. Okey, ini roti bom. Terusnya kita buat lagi roti planta. Okey, kita buat roti planta. Roti bom dengan roti planta ni bahannya sama. Bahannya sama. Iaitu kita akan letakkan sedikit margarin, planta ataupun mentega ya. Dan kita letakkan sedikit gula pasir atau gula putih. Jadi kita lipat kiri kanan, lipat depan dan lipat belakang. Jadi ada 4 segi. Jadi 4 segi seperti ini. Ini okey. Dan ni roti kosong kita hampir masak. Okay, ini roti planta kita sudah masak. Kita lipat dua ya. Ini senang untuk di pack, nanti di packing. Senang dimasukkan dalam plastik. Kita kuatkan api sedikit. Kuatkan api sedikit biar dia cepat masak, okey. Kosong. Kemudian kita akan buat lagi roti planta, guys. Planta. Roti planta. Kita ambil sedikit margarin, planta atau mentega. Kita taburkan sedikit gula putih atau gula pasir. Sedang-sedang satu sudu, jangan manis sahabatku. Jangan terlalu manis sahabat ya. Okey, kosong kita masak. Kita simpan sini. Tinggal kita packing. Ini semua kita packing ya. Okey, kita tengok ini roti bom.
Okey, roti bom sudah masak separuh sebelah, tinggal sebelah. Okey. Roti pelanta Ini roti pelanta. Dua-dua ni pelanta guys. Roti pelanta. Ini kita buat lagi roti pelanta. Roti kosong dulu. Kita buat roti kosong dulu. Okey, roti kosong kita lipat. Lipat 4 segi. Okey. Kemudian kita tarik. Jadi bulat. Okey. Kemudian kita akan lihat lagi ini roti bom. Okey, roti bom. Ini sudah garing ya. Sudah agak rangup. Crunchy ni guys. Kita kasih dia crunchy. Okey, ini sudah masak. Okey, sudah masak. Ini garing di luar, lembut di dalam ya. Jangan sini garing sahabat. Tapi kalau sini garing, sini kurang garing, dia akan garing di luar, lembut di dalam ya. Begitu caranya. Roti bom. Ini roti pelanta. Kita ambil sedikit gulanya. Kita buat roti kosong lagi guys. Okey, roti kosong. Cara kita tebak tebak roti kosong. Kosong. Kita buat roti pelanta. Roti pelanta. Bom dah siap. Kita buat roti pelanta dulu guys. Pelanta. Okay. Roti pelanta. Ya. Roti pelanta. Seterusnya kita buat roti bom. Guys. Dan cara ini tak semestinya harus pandai menebar sahabat ya. Seperti ini. Tarik pun boleh ya. Tarik. Okey, ini teknik yang tak payah tebar ya. Tak usah ditebar. Okey. Ini yang bagi yang tak pandai menebar. Okey. Macam ni guys. Cuma hati-hati dia akan koyak ya. Macam koyak macam ni. Tapi boleh pakai. Okey. Kita buat roti bom ya. Okey, ini margarin atau pelanta okey. Tabur gula. Kita lipat macam ni. Dan kita buat macam ni. Kita buat dia macam ni. Ya. Kita lengkorkan di atas.
kuali atau wajan. Ini kuali. Jadi dia bulat. Ni sudah masak. Kita lipat dua. Ini roti kosong. Okay. Kita buat roti telur. Tebar. Ni yang bagi-bagi yang menebar kena tebar cepat sikit ya. Cepat sikit. Tapi kalau yang tak pandai tebar, ditarik-tarik macam tadi saya buat tu. Roti telur. Kita letakkan telur. Okey, telur. Lipat kiri kanan. Dan kita goreng. Okey. Dan kita pusing, jangan lupa dipusing sahabat ya. Kita balikkan dia. Kita balik-balikkan dia supaya dia masaknya rata, okey. Jangan dibiarkan sebelah-sebelah sahabat. Kita pusing-pusingkan biar rata. Dia masaknya rata. Macam ni. Ini kita tak tebar guys ya. Ini kita tak tebar. Kita akan tunjukkan teknik. Tak payah tebar, tak usah ditebar ya. Bagi yang tak boleh menebar, tarik. Tarik sahabat ya. Tarik ini pun ada tekniknya juga sahabat ya. Jangan dicubit. Ini bukan dicubit sahabat ya. Tariknya jangan dicubit. Tariknya dikepit. Okey. Tarik ini dikepit. Okey. Dikepit pakai jari, dikepit pakai jari ya. Jari. Kemudian kita buat lagi roti bom. Kita buat lagi roti bom. Planta gula. Kita lipat dua, kiri kanan. Okey, lepas tu kita buat macam ni. Dilingkar atas kuali pun boleh. Okey. Kita pusing. Biar dia rata. Okey. Ini planta sudah siap. Kita lipat dua. Okey, kita susun. Planta sudah masak, sudah garing ya. Okey. Ini roti telur ya guys ya. Telur. Kita pusing-pusing. Kita buat lagi. Kita buat lagi roti. Apa guys ya? Kita nak buat lagi roti telur lagi. Okey, telur lagi. Telur. Okey. Kalau saya macam ni sahabat, kita belah telur kita renjiskan atas roti. Ada orang dia belah telur dalam pinggan mangkuk, lepas tu dia genyih pakai tangan. Ada juga. Ada teknik masing-masing ya guys. Okey, roti telur. Roti kosong, okey, kosong sudah siap. Sudah garing. Okey, kita tepuk bagi gebu. Gitu. Ini kita pusingkan dia. Kita tarik ke tempat yang lebih panas ya. Sini kurang panas, tapi sini panas. Okey. Okey, itu saja guys. Semoga dapat memberikan hiburan dan manfaat. Jumpa lagi di next video. Terima kasih. Bye bye.